Good morning guys. Bateri kat si Low energy untuk buat vlog. low energy guys. Ahmad kalau macam tu dia biar itu biar. Okay, Bob tengah mandi. Korang pasti tunggu kita nak pergi mana sekarang ni. Semua tengah bersiap. Ahmad tak payah, dia tak ada mood. So biar je. Tunggu Bam siap dan gerak. Morning Bam. Morning dok. Hari ni kita mula day 3. Lambat sikit lah daripada yang diplankan. Kalau ikut plan semalam sebelum tidur katanya nak gerak lepas Zuhur. So dalam pukul 12.30 gitu lah. So Zuhur 11.50 lebih kan. Yes. So kita mula hari ni tapinya dalam pukul 1.40 macam tu. Ni kan masanya kita baru siap. Sebab semalam kita orang ada discover something yang menarik lah untuk malam-malam kita orang yang seterusnya. Jadi kecanduan tau, kecanduan. Lepas tu kan. Dah 5 season tu. Baru 1 season. Ni lah bucin guys. Jadi kita hari ni kita nak discover jalan-jalan Bandung. Baju yang discover ni. Kita orang mungkin akan first, tapi kita orang akan main arcade dulu. Kita orang bantai arcade kat Bandung. Pergi Jalan Braga, Market Street. jalan-jalan kat situ. Terus semua ingat nak jalan kaki. So itu juga. Mungkin kita orang hari ni akan lebih menarik. Dia orang lapar guys, lapar. Aku dah makan Indomie lah. Aku muka lapar tengok sikit. Borayat. Berani. Bam, diorang copyright tadinya tu. Ya dok. Prime break. Kenapa dia tak tahu lah. Memang Right, guys. dia orang suka claim, Sebab hujan. Oh, lawa baru. Kita sekarang dekat Mall semalam ke? mall semalam. Sebab Sebab kita nak kena habiskan. Kita orang ada kad dapat arcade. kad. Kad arcade kita orang nak kena habiskan dulu. banyak Kalau tak- rasanya. Kalau tak rugi lah kita orang. Betul. Kita pergi mall balik. Okay. Okay guys, dah sampai guys. Ni mainan utama kita orang ah. Ni kereta ni. Dia orang tengah warm up sebab semalam saya menang lah tu. Dia orang tak mati. Bocah. Tak dapat menang. Kereta ni dah slow. Tadi dah minyak lah. Dah menang tadi. Sekarang kita sampai tau, Braga. Dah nak sampai Braga. Sekejap Kau boleh Ya tengok. aku Ada. Boleh tengok. Hai. Untuk TV doang. TV doang Okay, meriah. video orang guys. Okay. Tak, kau tengok. Vibe bila babi lah kau tempat. Kedai kopi dia banyak guys. Ada yang moden, ada yang macam ni. Tu. Dia berlawan-lawan tau. Lagi Mat. Anggi tu.
Ni bang. Mana? Tadi tu kalau kita tegur kan. Kita datang tegur. Dapat. Sebelah tu. Apa? Kita nak makan kat sini tu. Bakmi apa? Mi ayam. Ini kedai kita. Ni kedai kita. Kita dah sampai guys sebenarnya. Bakmi. Toko jauh kat sebelah tu. Destination kita sekarang iaitu kedai bakmi Tijeng. Tak tahu dia punya pronunciation dia Tijeng ke apa ke. Kita nak makan mi dulu lah. So jom kita makan. Tadi makan ringan-ringan je, makan roti je, tak sedap. Nama makan Maggi, kita orang makan roti je. Kita orang dilayan berapa orang kan? 3. Okay, jom. Cakap pasal apa bang? Bahasa Melayu. Melayu je terus. Kak, kat sini biasanya apa kak? Kita best sellernya ada garlic, char siu, and ayam jamadis, mushroom, chicken with mushroom. But mushroomnya hot. Oh, dipotong. Yang This spicy. yang biasa orang Biasa lagi. ni. Oh ni. Tengok ni. Boleh pilih asin atau manis lah. Itu apa? Ayam Asin dia. apa? Asin apa bang? Asin masin kan? Salt. Sal, garam lah. Faham? Mie. The noodle. Oh, okey. Mi dia kuat salty lah. Kalau manis itu kita campur kecap. Oh, kicap. Kuah bakso ni dapat daging eh? Meatball. Oh, dapat meatball. Nak kuah bakso ni? Okay. Air apa? Ni dia punya kaca je. Ni ada orang. Banyak. Aku ada, kalau kau kering kan, kau duduk depan akak. Ush, kering. Order kita dah sampai. Aku ada bakmi apa? Bakmi ayam goreng. Bakmi ayam goreng yang manis. Manis tu means dia letak kicap lah. Dengan add on aku letak bakso. Apa is? Pula macam bam juga ayam bakmi. Tapi aku punya yang asin. Yang asin. Bukan yang manis. Kalau manis dia gelap sikit. So kalau ambil asin pun kita ada ready, so boleh kebab. So di perasa dia. No problem. Lepas tu ada sop dia. Sop bonjol. Bakso dia. Kalau Ahmad order yang Hainan tadi, yang ni, dia kata bakmi Hainan apa tak? Lepas tu dia ada, dia tahu kot. Itu benda lah. Betul lah. So lebih baik kita orang nak makan, dan kita orang tengok kan berapa rating dia. Dua. Lagi. Kena rasa yang ori dia. First bite. Benda lalu sedap. Orang baru selesai makan di bakmi apa? Bakmi Tijeng. Tijeng. Bagi aku berapa 8 per 10. Sebab mi dia rasa asin yang lain tau. Masing-masing yang sedap tau. Kalau bagi aku pula, aku punya tadi, aku ambil yang manis 8 juga ah. Dia kira sedap ah. Ada pedas-pedas dia. Mi dia punya kenyal tu pun just nice lah bagi aku. Itu ya. Sedap-sedap. Lepas ni kita akan ke Braga. Sebab kita nak cari spot-spot untuk kita foto. Yang
tanpa kasih. Perjalanan jauh tak ku rasa, Kerana hatiku mengejar sana, ingin menjumpa sana. Aku ingat Braga kat sana. Ya, aku ingat Braga kat sana. Ha. Tiba-tiba Braga dekat belakang hotel je duk. Balik dulu duk. Padam duk. Balik kampung. Oh, balik kampung. Best je jalan-jalan. Daripada naik kereta, naik baik pergi Malaysia je. Ngacak. Dia dah sampai Braga tu. So vibe-vibe dia punya ada banyak lampu. Dia macam macam apa macam street dia. Ya betul. Braga Street. Braga Street. Kiri kanan. basah. Kiri kanan bahu basah. Tengok basah ni, belah kanan lagi banyak tau. Maksudnya pahala banyak. Aku bayung macam ni. Tidak akan. Tidak. Jom, kita jalan. Okay, jangan sampai guys. Kopi Toko Jawa. Dikit aja lagi. Dah kau ingat kak? Baik. Baik. Dia cakap kopi lawa ke tak awam. Sampai Ni guys. Kopi Toko Jawa. Basah macam basah. Kita dah dapat kopi kita. Lepas ni kita dah lepak tengok vibe dia macam mana. Dia real nongkrongan ke? Isi tengok atas dia macam mana macam. Basah sikit tu. Sekarang kita dah dapat spot kita untuk duduk dekat kopi Braga kopi Jawa. Kopi Jawa ni. So kita orang nak macam biasa lah. Rutin setiap malam dekat Indonesia. Nongkrong. Padu. Enggak ada kata-kata. Singkat saja. Dilarang memampu. Duduk di sini. Berapa? Hah? Bayar. 3 bang. Satu aja. Siap. Nak kuah asingnya satu. Asing. Kuahnya dipisah boleh nggak bang? Tentang kacangnya? Iya. Isin. Ada fun fact kat tu. Kalau dekat Indo kan weekend lah, aku tahu lah. Selalu weekend lah. Dia ada nombor plate genap lalu hari Sabtu. Lepas tu nombor plate ganjil lalu hari Ahad. Yeah. Kalau tak, contoh kalau ganjil lalu hari Sabtu kena saman lah. Kena saman tu. Baik. Mungkin sebab dia banyak kereta. Macam tu Style betul. Kalau macam tu, kalau family dia ni nombor plate semua genap, kau je keluar lah. Kena beli yang ganjil bang. Dia cakap Tak boleh keluar. keluar. Mau ngising ke?
je bodoh bam. Perut burung bodoh lah. Apa? Perut tu. Diam cok. Dah sampai di LA Grande. Sampai La Grande Apartment. Terus pergi Kita Indomaret. pergi Indomaret sebab nak stok kudap-kudap lah Ya. malam-malam. Sebab lagi satu ada budak nak air ni. Tapi sambil nak terberak. Wait, stop tu. Tak ada duit. Okay, dah sampai ke bilik. That's all for today. Thank you semua. So hari ni kehabisan energi. Day berapa bang? Day 3. Lada. Day 3 habis. Yang itu. Seperti okay, kita refresh balik. Maaf. Betul-betul. Oh. Okay. Okay. Okay dah. Itu je untuk hari day 3. Suat atas, suat atas. Okay. Okay, Masin. Masin. Okay. Okay bang. Tu tengok dia ni. So tak sesuai dengan kuah kacang. Macam masing-masing dia ada rasa unik dia. Kena dok. Kena? Dengan ni kena? Bayu kena ya. Okay, dengan sambal kena Mas Ahmad kata. Okay, aku pula. Kayak aku first dalam kotak aku rasa tom yum. Masing-masing tom yum. Kalau cicah ni lagi lah. Rasa macam Ajinomoto tu. Sampai jadi tom yum rasa kat lidah tu. Kalau kau Mat, review jujur, ni jujur. Nak daripada hati. Sate semua sedap dok. Sate semua sedap. Itu ideologi yang menarik lah. Aku hidup selama 22 tahun dengan ideologi tu lah. Tusuk dok. Puas lah, puas. Tengok banyak berdua apa order. Dia lama-lama boleh adapt je rasa dia sedap je. Betul? Nampak? Padu lah.